Okey, mari kita rungkai perkara ini. Bayangkan situasi ini sejenak. Anda diberitahu yang ada seorang pelajar tempatan ni baru je dapat deretan grade A dalam peperiksaan kebangsaan. Wow, okey. Kan, dia berada dalam kelompok 94% pelajar teratas, malah diiktiraf dah menguasai kemahiran berfikir aras tinggi. Hebat tu. Memang nampak hebat. Tapi, pada keesokan harinya, pelajar yang sama ni didudukkan untuk ambil satu ujian penanda aras global yang asas. Dan tiba-tiba dia gagal bersaing dengan rakan sebaya dari negara jiran. Macam mana dua realiti ni boleh wujud pada masa yang sama? Itulah paradoks terbesar dalam sistem pendidikan kita sekarang. Data menunjukkan kita memang cemerlang di atas kertas. Tapi bila diuji dengan realiti dunia luar, retak tu mula nampak. Ya, dan pergeseran antara dua realiti inilah yang akan tentukan sama ada negara kita ni bersedia atau tak untuk masa depan. Jadi, untuk sesi perbincangan mendalam hari ini, kita akan bedah satu dokumen yang pada mulanya nampak macam kertas birokrasi biasa. Kertas laporan biasa je nampaknya. Betul. Dokumen Bab 3 Pencapaian Semasa. Ia satu penilaian yang sangat komprehensif terhadap Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM dari tahun 2013 hingga 2025. Dan kita nak meneroka 5 tonggak utama di sini. Akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Ya, dan kita tak akan baca laporan ni macam senarai semak. Kita nak bedah mekanisme dia, kenapa anda yang sedang dengar ni perlu peduli. Sebab sama ada anda di seorang majikan yang sentiasa buntu kenapa graduan baru susah nak selesaikan masalah kat pejabat, atau ibu bapa yang bergelut tolong anak buat kerja rumah. Ataupun sekadar orang awam yang bayar cukai. Sistem pendidikan inilah yang sedang membentuk kualiti masyarakat dan tenaga kerja kat sekeliling anda. Betul sangat tu. Tapi sebelum kita tengok pada grade dan pencapaian, kita kena ingat satu perkara penting. Plan Kenali ini dah lalui satu ujian ketahanan yang paling ekstrim dalam sejarah moden. Maksudnya pandemik COVID-19 tu? Ya, pandemik tu dah ubah landscape ni secara drastik. Sistem ni tak hanya dinilai berdasarkan apa yang dirancang pada 2013, tapi macam mana ia bertahan waktu sekolah ditutup berpanjangan. Okey, kiranya itu konteks yang sangat penting. Jadi, mari kita mulakan dengan soalan paling asas sebelum kita cakap pasal kecemerlangan akademik. Adakah pelajar-pelajar ni benar-benar ada kat dalam kelas? Akses kan? Akses. Kalau kita tengok data, nampaknya kita bermula dengan langkah kanan. Enrollment sekolah rendah sangat cemerlang pada 99.39%. Hampir semualah tu. Hampir setiap kanak-kanak berumur 7 tahun melangkah masuk darjah 1. Menengah rendah pula berada pada 96.31%. Malah kadar keciciran menurun secara konsisten dari 1.14% pada 2019 kepada 0.64% pada 2024. Angka-angka tu secara statistiknya memang sangat kukuh. Ia melepasi penanda aras enrollment sejagat. Wow. Tapi kita kena tengok corak pergerakan data ni dengan lebih teliti. Ya, kemasukan pada awalnya hampir sempurna, namun makin pelajar ni membesar, lanskapnya mula berubah. Saya suka bayangkan sistem ni ibarat sebuah corong yang sangat besar. Kat bahagian atas, mulut corong ni sangat lebar. Kiranya hampir 100% masuk kat sekolah rendah tu. Betul? Tapi bila kita turun ke bahagian corong menengah atas, iaitu pelajar tingkatan 4 dan 5, data menunjukkan enrollment jatuh kepada 92.60%. Ada kebocoran kecil kat ujung bawah tu? Apa yang menarik di sini ialah kenapa kebocoran ini berlaku dan kenapa ia penting? Mengapa peratusan yang signifikan ni pilih untuk tak teruskan persekolahan? Adakah diorang tiba-tiba hilang minat belajar? Bukan hilang minat belajar, tapi mereka mungkin hilang minat terhadap apa yang sistem tawarkan. Pada usia menengah atas ni, pelajar mula sedar bakat dan kecenderungan sebenar mereka. Masuk akal. Tak semua otak manusia direka untuk duduk diam menghafal buku teks biologi atau sejarah. Ramai yang lebih cenderung pada kemahiran praktikal. Di sinilah pendidikan dan latihan teknikal vocational atau TVET sepatutnya main peranan. TVET ni patut jadi jaring keselamatan lah untuk tangkap pelajar yang tak minat laluan akademik tradisional ni. Tepat sekali. Tapi adakah jaring dia cukup besar? Kalau ikut laporan,
Enrollment TVET sekarang cuma pada 11.14%. Tunggu, bukankah sasaran asal plan ni letakkan TVET pada 20%? Ya, memang jauh dari sasaran. Dan jurang inilah yang menerangkan sebahagian besar kebocoran corong tadi. Angka rendah ni berpunca dari beberapa mekanisme. Contohnya, stigma masyarakat. Oh, ibu bapa masih pandang rendah pada vocational. Betul, ramai masih anggap vocational ni destinasi kelas kedua untuk pelajar yang gagal. Jadi diorang paksa anak kekal kat aliran sains atau sastra sampai anak tu rasa terasing dan tercicir. Kesian juga macam tu. Ada sebab lain tak selain stigma? Kekangan infrastruktur. Nak sediakan bengkel kejuruteraan atau makmal kulinari ini telan kos yang sangat tinggi berbanding beli kerusi meja biasa. Masuk akal. Jadi, kementerian bawa program macam vocational menengah atas terus ke sekolah harian biasa untuk selesaikan isu kos dan kapasiti terhad ni. Betul, bawa kemahiran ke tempat pelajar berada. Strategi yang logik dan bercakap pasal tak meminggirkan sesiapa, data juga tunjukkan satu lonjakan mendadak dalam 57% peningkatan enrolment murid berkeperluan pendidikan khas. Ya, capai lebih 147,000 pelajar menjelang 2025. Apa mekanisme yang buatkan lonjakan besar macam ni jadi sekelip mata je? Ia bukan bermaksud bilangan kanak-kanak berkeperluan khas tiba-tiba bertambah. Sebaliknya, ia hasil program outreach dan intervensi awal. Bila ibu bapa nampak sekolah kerajaan dah ada struktur jelas untuk nilai anak autism atau disleksia mereka. Tembok ketakutan diorang runtuh. Ya, keyakinan mereka untuk hantar anak ke sistem formal tu meningkat. Ia sangat berkaitan dengan bina kepercayaan awam. Oh, satu lagi, komuniti orang asli. Kadar transisi murid orang asli dari tahun 6 ke tingkatan 1 adalah 89.9% pada 2023. Ya. Nampak macam peratusan yang tinggi kan? Tapi bila saya terbalikkan nombor tu, takkah ini bermaksud 10% kanak-kanak peribumi kita hilang dari sistem bila umur 12 tahun? Analisis yang tajam. Dan itulah realiti di sebaliknya. Kenapa 10% ni hilang? Ia balik kepada isu logistik dan sosioekonomi. Ramai duduk kat pedalaman. Sekolah rendah dekat, sekolah menengah jauh, macam tu. Tepat sekali. Sekolah menengah selalunya berpuluh kilometer jauhnya. Untuk keluarga yang bergelut dari segi ekonomi, nak lepaskan anak umur 13 tahun duduk asrama atau bayar kos pengangkutan hari-hari, memang satu pengorbanan yang berat. Jadi, kiranya bawa diorang masuk kelas tu cuma separuh je dari perjuangan kita. Persoalan yang jauh lebih kritikal ialah apa kualiti yang diorang belajar lepas masuk kelas? Ini bawa kita kepada tonggak kualiti. Dan di sinilah paradoks di awal tadi mula muncul. Ya, paradoks kualiti. Adakah kita ni sekadar jago kampung atau bertaraf dunia? Kalau tengok berita baik lokal grade purata kebangsaan SPM kita ada trend peningkatan yang bagus. Capai 4.49 pada 2024. Ingat ya, makin rendah nilai itu makin baik. Ya, betul. Dan peratus layak sijil SPM melonjak ke 94%. 88.22% pelajar menguasai tahap minimum KBET. Nampak hebat di peringkat domestik. Tapi di sinilah ia menjadi benar-benar menarik. Tunggu sebentar. Bila ujian PISA 2022 keluar, Malaysia masih tersekat kat bawah purata antarabangsa OECD. Untuk literasi bacaan, sains dan juga matematik. Macam mana kita boleh dapat rekod 94% lulus SPM dan skor KBET yang sangat tinggi, tapi pada masa yang sama kita ketinggalan jauh di belakang purata global dalam PISA? Adakah peperiksaan kita ni tak ukur standard antarabangsa? Inilah yang terjadi bila kita ada dua alat yang ukur dua benda berbeza. Peperiksaan tempatan kita sangat terikat pada silibus. Ibarat memandu di litar lumba. Yang pelajar tu dah berlatih setiap hari selama bertahun-tahun. Oh, diorang dah hafal kat mana selekoh. Ya, pola KBET tempatan sering boleh dijangka. PISA pula, dia uji penyelesaian masalah secara spontan. Ibarat memandu kat bandar sibuk, tengah hujan lebat, guna peta yang pertama kali diorang tengok. Wow, analogi yang bagus. PISA menguji aplikasi bukan hafalan. Tepat. Dan penekanan perlu diberi pada melengkapkan guru dengan kepakaran supaya setanding kualiti global. Contohnya, cuma 52.78% guru option bahasa Inggeris kita mencapai tahap minimum CEFR C1.
Oh, separuh je. Tahap C1 ni maksudnya guru tu boleh berdebat secara spontan dan faham teks kompleks tanpa berfikir panjang, kan? Ya, kalau guru sendiri kurang kelancaran pemikiran spontan, susah mereka nak ajar pelajar berfikir luar kotak. Mereka mungkin akan terikat kuat pada skrip silibus. Dinamik ni mesti berlaku kat aliran sains juga kan? Sebab tu enrolment STEM cuma pada 50.83%, tersasar dari matlamat 60%. Betul. Tanpa guru yang benar-benar mahir dan bersemangat, subjek STEM ni akan dirasakan macam sesi menghafal ensiklopedia semata-mata. Okey, soalan seterusnya. Kalau kualiti pengajaran ni berbeza-beza, adakah pengalaman pendidikan ni dirasai sama rata oleh semua pelajar tanpa mengira latar belakang? Kita masuk ke tonggak equity, meratakan padang permainan. Ya, mitos kesaksamaan. Laporan mendakwa wujud kejayaan besar. Jurang grade purata SPM antara bandar dan luar bandar berkurang 26.23%. Jurang gender pun mengecil hampir 53%, walaupun pelajar perempuan sentiasa mendahului lelaki. Malah jurang sosioekonomi dalam SPM pun mengecil 57.75%. Jadi, apa maknanya semua ini? Sebab jujurnya, selepas dengar pasal PISA tadi, saya jadi agak ragu-ragu. Keraguan yang berasas. Sebab data PISA 2022 menunjukkan status sosioekonomi atau SES kekal sebagai peramal utama untuk prestasi pelajar. Faktor yang paling kuat. Maksudnya, kekayaan dan tahap pendidikan ibu bapa masih boleh beli peluang kejayaan? Secara kasarnya, ya. Kanak-kanak daripada keluarga berada secara konsisten catat skor yang jauh lebih tinggi. Mereka ada akses internet yang pantas, bahan bacaan luar, kelas tambahan peribadi. Jaring keselamatan dari luar sekolah. Betul. Berbanding pelajar kumpulan rentan yang bergantung 100% pada sekolah. Equity ni bukan sekadar bagi peluang akses yang sama, tapi membekalkan intervensi bersasar berdasarkan keperluan pelajar. 93.07% MBPK ikut program pendidikan inklusif. Betul, suatu pencapaian besar. Tapi ada ironi kat situ. Hanya 37.4% sekolah telah dinaik taraf dengan kemudahan mesra OKU. Kita bangga menjemput semua orang ke majlis makan malam pendidikan inklusif ni dengan 93% kehadiran. Analogi majlis makan malam, menarik. Tapi realitinya hanya 37% je daripada tempat majlis tu yang ada tangga landai atau ramp untuk membolehkan tetamu berkerusi roda tu masuk dewan. Betul. Dasar kita baik tapi infrastruktur masih tak seiring. Itulah beza akses dan equity. Membenarkan masuk tu akses, tapi sediakan fasiliti dan latihan RPI, Rancangan Pendidikan Individu, untuk guru supaya dapat mendidik ikut keperluan khusus pelajar OKU. Itulah equity yang sebenar. Tengok individu dalam sistem ni, tapi sekolah ni juga adalah sebuah makmal sosial mini. Ya, dan sebuah jentera operasi logistik berskala besar. Betul, yang telan dana awam berbilion ringgit. Jadi macam mana kita urus semua ni? Mari kita masuk ke tonggak perpaduan dan kecekapan. Untuk perpaduan, indeks perpaduan catatkan skor 8.1. Kira tahap sangat erat. Wow, tinggi tu. Macam mana diukur? Antaranya, lebih 1.18 juta pelajar menengah capai skor tertinggi melalui program khidmat masyarakat atau HIDMAS. Interaksi di luar bilik darjah ni bina toleransi organik antar kaum dan latar belakang. Nampak kukuh, tapi ada cabaran yang lebih senyap tak kat sini? Pasca pandemik ni, kesihatan mental macam mana? Itu titik lemah yang agak kritikal. Data menunjukkan nisbah guru kaunseling kepada murid sekarang adalah 1:450. Tunggu, 1:450? Ya, gagal capai sasaran ideal 1:350. Bayangkan nak urus emosi dan krisis untuk 450 orang remaja secara serentak. Diorang tak boleh jadi pembimbing yang proaktif, hanya mampu jadi pemadam api masa krisis je. Tepat. Beralih ke tonggak kecekapan pula, kita ada kemajuan fizikal. 782 daripada 1,175 projek sekolah DAIF dan projek naik taraf dah selesai.
Okey, itu nombor yang bagus. Dan 73% daripada 996 sekolah yang diberi otonomi pembiayaan dah berjaya mengoptimumkan wang mereka. Sangat menarik bila tengok pengetua sekolah diberi kuasa otonomi untuk urus dana mereka sendiri. Tidakkah ini membuktikan mereka yang ada kat medan tempur lebih tahu apa yang diperlukan berbanding pegawai di peringkat pusat? Ini menimbulkan satu soalan yang penting. Memang betul, program transformasi daerah atau DTP dah memperkasa pemimpin sekolah untuk buat keputusan berasaskan data lapangan mereka sendiri. Jadi mereka nampaklah bumbung mana yang bocor, perisian apa yang rosak. Ya, tapi kejayaan autonomi ini diikat kuat oleh prasarana asas fizikal. Selagi capaian internet tak stabil, contohnya di kawasan pedalaman, untuk kendalikan pelantar macam D5, kecekapan operasi takkan dapat diseragamkan. Maksudnya komander kat medan tempur tu ada duit, tapi radio komunikasi tak jalan sebab tak ada internet. Betul. Autonomi akan terhad potensinya tanpa sokongan infrastruktur menyeluruh. Okey, kita dah lalui perjalanan yang cukup panjang bedah dokumen ni. Sebagai ringkasan terangkum, sistem pendidikan Malaysia memang dah berjaya masukkan hampir semua murid ke sekolah. Dan merapatkan pelbagai jurang pencapaian domestik. Ya, tapi kita masih berdepan dengan realiti antarabangsa macam PISA. Kita nampak isu infrastruktur untuk komuniti rentan dan keperluan yang sangat mendesak untuk perkasa TVET dan STEM. Dan memandangkan pelan 2013-2025 ni hampir melabuhkan tirai, dokumen penilaian ini bertindak sebagai batu asas penting. Untuk perancangan seterusnya kan, Rancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau RPM 2026-2035. Betul. Segala jurang yang kita bincangkan hari ini perlu dijawab dalam pelan baharu tersebut. Apabila kita membina pelan baharu tu nanti, kita perlu bertanya pada diri sendiri satu soalan falsafah yang besar. Apakah soalan tu? Adakah matlamat tertinggi pendidikan kita hanya untuk melahirkan tenaga kerja yang cekap mengisi kekosongan industri? Atau untuk membina manusia holistik yang mampu menavigasi krisis masa depan yang belum pun wujud teknologinya hari ini? Wow. Data hari ini tunjukkan dengan jelas di mana kita berada, tapi hanya keluasan imajinasi kita akan tentukan ke mana kita nak pergi. Melahirkan pekerja kilang masa depan berbanding membina manusia holistik. Persoalan yang betul-betul patut anda renungkan. Tanggungjawab ini bukan hanya pada kementerian tetapi pada kita semua. Jadi sentiasa cabar andaian anda tentang erti sebenar pendidikan berkualiti. Don't forget to subscribe and share.